Laptop permulaan untuk fotografer, MacBook spec macam mana? M1 dah cukup. Saya masih lagi pakai MacBook Air M1 2020. Saya guna untuk editing video, saya guna untuk foto editing. Segala konten yang kita nampak ni pun kebanyakannya diedit oleh M1 punya chip. Walaupun kami ada M4, ada M3 Pro. Ni M1 Pro digunakan untuk klien yang lebih demanding lah, grafik dan sebagainya. Tapi to be honest, M1 pun sudah cukup. So, fotografer okey lagi okey. Lightroom lah. Lightroom. Tapi Lightroom quite heavy kat Betul. certain part. Tapi M1 boleh handle sebab saya pernah pakai M1 untuk Lightroom. Gambar banyak-banyak, dia okey. Dia works lah. Sebab kalau nak tanya permulaan ni, we personally wouldn't suggest Windows lah. Kita pernah pakai Windows. Yes. And Apple is far better. Anyone can attack us by Apple. I'm using two pun, Windows dengan Apple. For me, Apple untuk foto, untuk video, untuk media is the way to go lah. Dulu Windows lah. Dulu kalau tengok sebelum Apple keluar Silicon punya sendiri, M1, M2, M3, M4, M5, M6 tahun depan, memang Windows win lah. Sebab kita pun you pun customize kan Windows untuk dedicated, semua tu untuk cater. CPU lain, RAM lain, upgrade sebab untuk bila dah senak dekat editing, dah bila dah masuk 4K, saya kena update lain, CPU lain, grafik lain. Tiba-tiba M1 keluar, terus Saya M3 Pro terus angkat dulu. terus berambut lah PC. Terus bertukar, terus dah tak pakai lah. We would suggest permulaan. Kalau bajet M1 lah. Kalau nak selesa, M4 lah. Mac Mini M4. Baru 3,000 lebih. Sekarang Mac M4 pun walaupun dia chip baru, tapi murah untuk Mac Mini lah. Mac Mini murah. Mac Mini is good kalau nak portability, MacBook lah. Tapi you kena tambah lah 1,000 half je for the portability lah, laptop lah. Kalau nak pandai jimat, kita semua Mac Mini ni. Mac Mini, monitor. Tu ada 5 1, 2, 3, 4. Yes, 5 Mac Mini.